kita buat macam ni. Kalau kita jalan, air tak masuk. Oh pula. Lawak berfikir tu. Paksa lah. Dah naik. Aduh. Dalam bercinta ni kadang orang pilih harta. Dua benda je. Harta, kadang rupa. Kita tak ada harta, tak apa. Rupa. Ayah rasa kalau kau ni harta ada sikit, rupa memang tak ada. Ya, kalau saya rupa tak ada, ayah tahu kan saya dapat daripada siapa? Hidup ni bukan pilihan. Bukan kita suka-suka. Kita nak pilih nak jadi kaya ke, nak jadi handsome ke. Hidup ni dah ketentuan. Ayah memang nak tekan dengan pasal rupa tu Tak ada. Hidup ni dah ketentuan. Ikut je lah. Kalau bolehlah hidup ni pilihan, ayah pun tak nak kau jadi anak. Kamal, engkau ni pada aku dah melampau. Selama ni aku berdiam. Habis tu, kau rasa nak buat apa? Kau rasa aku main-main kan Kamal kan? Kau nak aku pukul ke kau nak pukul diri kau sendiri? Kau nak aku pukul kau ke kau pukul diri kau sendiri Kamal? Jangan main kasar. Ingat nampak tak ni? Air yang tenang ni nampak? Seperti pepatah ada mengatakan, buaya tu pun tak sangka air tu tenang. Jom! Sini! Tunggu. Aku ada rupa. Ni rupa. Ni, pasal rupa macam ni, DP macam ni, WhatsApp hang tau. Ni aku ni, kau tengok, rambut belah tepi. Ketik kuku tiap-tiap malam Jumaat. Naik basikal lepas handle. Kau boleh? Abang. Ya. Sekejap, hancur ikan tu. Nak berniaga ni lah. Yelah, kau berniaga diam je. Panggil lah orang. Ikan kita bukan jual mercun. Kau nak diam-diam. Ya. Tahu sebenarnya kamu tu terganggu fokus kamu kan. Buah hati dia dekat sebelah kan. Apa lagi? Time ni lah yang nak tengok macam mana cara kamu pick up wanita. Tak payahlah macam terhegi-hegi gitu. Perempuan tak suka. Gentleman sikit. Gentleman macam mana ya? Selamba, datang relax. Sinilah. Bukannya kau nak kena jadi McGregor, kau nak jalan gitu, kenapa? Aduh, bagi kuih. Cepat. Hegi. Apa ni abang? Ayah bagi. Ayah bagi? Tengkorak kau yang nak tackle kan kau. Aku tak nak. Saya bagi. Bagi pikat lain. Apa beza? Apa beza saya? Apa beza saya dengan syaitan? Apa beza? Bukan beza. Persamaan saya dengan syaitan. Apa persamaan saya dengan syaitan? Syaitan? Jawapan dia tu, dia tunggu kejap lagi tu. Tanya dia. Dia apa persamaan saya dengan syaitan? Tak tahu? Tak tahu. Dia tak tahu. Dua-dua mengerikan. Lain lah. Lain. Satu lagi. Ada lagi. Okey, ada lagi. Apa persamaan saya? Apa persamaan saya dengan tai? Ya. Jawapan dia tu kita nak counter balik. Daripada pengotor baik mencarut je ya. Jawapan dia tu. Orang mesti dah tanya, orang ingatkan benda tu mesti tak syok. Tanya kenapa? Apa beza saya dengan tak tahu? Apa? Dia cakap tak tahu. Tak tahu. Cakap dua-dua lembik. Dah minta maaf lah. Saya tadi sebenarnya pikat lain tu sumpah. Abang saya datang. Abang dia. Abang saya. Apa? Kenapa? Tai, sini. Woi. Ni Ikhwan. Kalau kau berani one by one dengan aku. Ini badan bapa engkau. Ini badan bapa aku. Bapa engkau. Aku tak kena mengena. Yang kau nak cakap bapa dia tu aku. Kau ni gaduh macam budak kecil tau. Kau ni gaduh macam budak kecil tau. Aku diam-diam juga. Jangan kamu ingatkan 2 senario, 2 sepatu kamu dah boleh. Kau jangan main peribadi. Pak Mizan. Ya Allah. Ni yang bawa masuk sana dulu. Allah Akbar. Elok. Okey. Barang elok. Allah. Ni. Masuk dalam sana. Okey. Angki lah. Ada berapa banyak tu.
Cuba kira. Ada berapa? Apa air ketebunya kepait ke macam? Lain macam bau ubat nyamuk. Kira lagi. Tu Oi, kat sana oi, tu ada berapa terangkat, pakai? oi. Kira. Oi. Oi. Kenapa air tebu kamu ni, pahit ni? Hah? Kenapa air tebu? Oi. Kembang kepala tu. Oi. Oh, ni. Dia, ni. Pak Mizan. Pak Mizan okey tak ni? Air ni dah drive aku ni. Pak Mizan. Macam mana ni boleh letak kat situ ni semua? Oh, sana tu kau kata Pergi cepat sana. Oi, tak boleh ni. Tahu bila betul lah. Oi, ni balik kena ikut jalan laut ni, tak boleh ni. Mana rumah aku? Betul kat tiga ni. Alamak. Siapa ni? Ni. Siapa ni? Mana tiga? Betul. Ni. Nak rakam dia. Aku ni dulu. Kata dengan hang. Aku ni memang gangster lah. Aku ni dulu. Patutlah hari tu aku minum. Kepala aku sakit. Kenapa aku minum sikit hari tu? Sedap kan air tu kan? Ya, sedap. Sedap kan air tu kan? First class. Sedap. Macam pernah rasa. Yalah, hari tu rasa. Hari tu rasa. Nak order ke? Tidur berdiri balik. Tidur. Inilah. Inilah. Ini cik, ini ke yang dikatakan boleh ke bulan tu? K. Ke bulan. Ke bulan. Betul lah, inilah. Saya dengar. Ya. Cik, dia ni siapa? Dia panggil saya tadi. Oh, buka topi. Oh, dia cakap buka topi. Buka topi. Ya, buka topi. Diorang tak cam saya. Tajam. Takkanlah saya nak lari. Bang! Cik! Bang! Cik! Saya kejar. Cik. Oh, tunggu, Cik! saya kejar. Kejar, Cik! Oi. Cik! Takkan main bola kejar macam tu je, Cik? Aduh. Ya, apa? Kenapa Kamal kena tangkap dengan polis tu? Kamal sedang bermain bola. Selama ni orang yang kamu cakap tak guna, orang yang cakap awak miskin, orang yang awak cakap tak berpelajaran. Bang, ya. Memang itu semua fakta. Tetapi